Dan mana-mana negeri yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, yang menentang Rasulnya, maknanya orang Islam pergi ke situ dengan perang, fa inna khumusaha lillahi wa li rasulihi, maka 1/5 daripadanya adalah hak Allah dan Rasulnya. Maknanya yang pertama tu nak cerita di sini harta fai. Yang kedua ni hak dengan perang ni, itu orang panggil ghanimah. Kalau ghanimah, maka 1/5 daripadanya adalah hak Allah dan Rasulnya. Kemudian hiyalakum, hak baki lagi daripada harta ghanimah tu untuk kamu, hak pergi perang. Itu maksudnya. Ringkas hadis ini, tapi tidak berapa terai lah, tidak berapa terai. Apa yang kita sebut saat ni, Imam Nawawi pun sebut lagu itulah juga. Jadi kita tidak nak bacalah. Cuma dia sebut di sini beza pendapat Imam Syafi'i daripada pendapat jumhur ulama dalam perkara ni. Sebab Imam Syafi'i juga mewajibkan khumus pada harta fai. Itu dia kata, wa qad aujaba Syafi'i al-khumus fil fai kama aujabuhu kulluhum fil ghanimah. Wa qala jami'ul ulama siwahu la khumsa fil fai. Wa qala Ibn al-Munzir la na'lamu ahadan qabla Syafi'i qala bil khumus fil fai wallahu a'lam. Itu kata dia. Syafi'i mewajibkan khumus pada harta fai, seperti mana ulama-ulama lain sekaliannya. Orang lain semua sekali kata khumus ni ada pada harta ghanimah. Imam Syafi'i kata fai ni serupa dengan ghanimah juga. 1/5 daripadanya perlu dikeluarkan, serupa dengan ghanimah tu juga. Imam Nawawi kata sekalian ulama selain Syafi'i mengatakan tidak ada khumus pada fai itu. Tidak ada khumus pada fai, yang 1/5 dibahagikan untuk orang-orang yang seperti perlu diberikan pada harta ghanimah itu, tak ada. Ibnul Munzir berkata, kami tidak ada mengetahui sesiapa pun sebelum Syafi'i berpendapat ada khumus pada harta fai itu. Mana semua kata tak ada khumus. Hak ada kepada dia, iaitu serah kepada Rasulullah. Serah kepada Rasulullah, terpulang kepada Rasulullah untuk memberikan kepada sesiapa. Imam Syafi'i agaknya dia pegang dengan ayat itulah. Selepas daripada ayat tadi, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum tu, kita baca tadi, selepas daripada ayat tu soal lagi ayat yang mana perawi ni kata saya tidak tahu, saya tidak pasti dia baca ke tidak ayat sebelum tu. Tu baca ayat kemudian. Ayat yang pertama dia dekat-dekat tu. Yang keduanya, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan seterusnya ayat itulah. Jadi itu ayat yang kedua berhubung dengan fai. Agaknya Imam Syafi'i pegang dengan zahir ayat itu. Apa-apa yang Allah berikan kepada Rasulnya berupa harta fai daripada ahli al-qura, penduduk negeri-negeri, falillah, maka hak Allah, war rasul, dan rasul, walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kalau kita perhati ayat tu nampak dekat serupa dengan ayat harta ghanimah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumsahu walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Serupa ayat tu. Jadi kiranya Imam Syafi'i dia tengok serupa. Tetapi orang lain kata tidak. Betul di dalam ayat tu sebut walillahi walir rasul, tetapi sebenarnya ini khusus untuk Nabi SAW. Terpulang kepada Nabi untuk bagi. Kalau dia tidak bagi pun tak apa. Tetapi apa yang diamalkan oleh Nabi SAW memang dia bagi juga kepada mereka yang tersebut tadi. Dia bagi juga. Cumanya mengikut pembahagian harta fai ni, orang yang kata bagi harta fai ni daripada harta fai ni bagi kepada orang-orang tadi, bagi lagu mana? Dia kena bagi 5 dulu harta tu,
bagi 5. Lepas tu daripada satu bahagian tu bagi 5 pula. 1/5 daripada satu bahagian tadi diberikan kepada orang-orang tadi untuk keperluan orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Dan hak 4 bahagian lagi diberikan kepada orang-orang yang pergi perang. Hak 4 bahagian yang besar tu masuk ke dalam Baitul Mal untuk kepentingan umum, untuk kepentingan umat Islam. Gitu cara bagi dia. Dalam hadis ini disebutkan fa anna lillahi fa inna khumsaha lillahi wa li rasulih. Lepas pada tu kita pergi kepada hadis seterusnya, fakanat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam khassatan. Jadi jumhur ulama selain daripada Syafi'i, dia pegang dengan hal itulah. Harta faid ni untuk Nabi, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, istimewa untuk dia, yang berdasarkan hadis-hadis ini. Lepas tu terpulang kepada dia lah nak beri kepada siapa. Walaupun kita baca dah ayat tadi, dalam ayat tu disebutkan kepada orang-orang ni, dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi juga, tapi bagi tu mengikut sukarela dia, bukan sebagai sesuatu yang wajib, bukan. Begitu. Daripada harta tu Nabi sallallahu alaihi wasallam belanjakan untuk ahli keluarga dia selama setahun. Itu dia, selama setahun Nabi ambil daripada harta tadi untuk belanja setahun. Hak baki lagi lebih daripada keperluan dia, ni hak Nabi buatnya. Walaupun kalau dia nak ambil semua untuk dia pun boleh, sebab khusus untuk dia. Tapi yang dia buatnya lagu mana? Untuk menyiapkan kuda, beli kuda ke apa ke, siap kuda, senjata sebagai persediaan untuk perang. Hak tu nak cara dia nya, cara dia buat lagi tu. Kemudian Imam Nawawi sebutlah beberapa perkara di situ. Kita tidak nak sebut semualah. Dia kata hadis ini menyokong pendapat jumhur, tidak menyokong pendapat Syafi'i. Sebab Syafi'i kata dia kena bagi supaya harta ghanimah tu. Dia kata hadza yu'ayyidu madhhab al-jumhur annahu la khumsa fil fai'. Tak ada khumus pada fai' itu. Seperti kita sudah sebut dah, kita ayat dah juga, Syafi'i mewajibkan khumus itu. Dan mazhab Syafi'inya kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu minal fai' arba'atu akhmasihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat 4 daripada 5 bahagian fai' itu. Wa khumusul baqi, dan 1/5 daripada 1 bahagian yang telah dibahagikan 5 tu mula-mula tu. Gitu. Fakana lahu 21 sahman min 25 wal arba'atul baqiyah li dzawil qurba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat bahagian dia 21 daripada 25 bahagian. Kalau daripada 25, 21 dia dapat. Hak baki lagi tu untuk dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kemudian Imam Nawawi sebut, daripada hadis ini kita dapat pengajaran apa? Dalam hadis ini menunjukkan harus menyimpan makanan selama setahun, simpan makan. Dan harus juga simpan untuk ahli keluarga, boleh simpan, tidak kata tak boleh. Dan ini tidak mencacatkan tawakul, sifat orang kita panggil tawakal tu, tidak. Simpan tu bukan bercanggah dengan sifat tawakal. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri dia buat. Takkan ada orang lain lebih bertawakal daripada dia. Mana tawakal juga tu orang panggil. Lepas tu hak lain-lain pun bolehlah, begitulah. Boleh simpan, boleh simpan. Dan Nabi SAW simpan ni
untuk setahun. Dia bagi kepada ahli keluarga dia, isteri dia ni. Cuma isteri-isteri dia tu orang-orangnya baik hati, orangnya mana sangat memikirkan akhirat, sehingga habis semua, tak ada sampai setahun, habis dulu. Itulah yang Imam Nawawi sebut, walakinnahu kana yunfiqu qabla inqida'is sanah fi wujuhil khair fala tatimmu alaihi sanah. Selalunya mereka ni belanjakan di jalan Allah untuk kebaikan, tak ada habis tahun habis dah. Bukan untuk keperluan diri, tetapi untuk orang lain. Itulah amalan isteri-isteri dia. Itu berkenaan dengan hukum harta fai. Kemudian kita pergi kepada hadis seterusnya, dan hadis ini termasuk di dalam bab lain pula, iaitu berhubung dengan hadis pesaka Nabi ni, ada ke tak ada, ada ke tak ada. Dan hadisnya panjang tu, hadisnya panjang. Kita tengoklah setakat mana boleh. Kita tengok Malik bin Aus, ni perawi dia ni, hak Zuhri ambil daripada dia. Malik bin Aus bin Al-Hadathan. Dalam riwayat yang satu lagi dia sebut begitu. Malik bin Aus bin Al-Hadathan. Dia ni kebanyakan ulama mengatakan dia ni sahabat, sebab dia dah tengok Nabi SAW, tapi dia tidak ada riwayat apa-apa daripada Nabi SAW. Tak ada hadis dia. Hak ni dia bukan meriwayatkan hadis daripada Nabi, daripada Sayyidina Umar ni, cerita Sayyidina Umar. Ada juga sahabat yang dia tak ada riwayat apa-apa, semua orang tahu. Supaya dalam Abu Daud malam tadi, Tariq bin Shihab, sahabat juga, tapi dia tak ada riwayat apa-apa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dah tengok. Supaya juga Malik bin Aus, dia kata Umar hantar orang panggil aku pun pergi. Tengah hari dah, kata dia, aku pun pergi tengok di rumah dia. Dia duduk atas katil dia, kaki dia hola ketika yang sederhana sangat. Lepas tu dia bertelekan ni mana ginilah, duduk tekan tak, dengan siku dia ni atas bantal itu daripada kulit. Bantal tu daripada kulit. Kulit ni bagi puak-puak dia maknanya murah. Tak boleh kira kita. Kalau kita kulit tu mahal kan, tak kira tempat kita ni, kira dia, tempat dia di negeri kulit banyak tu, sampai kala ni pun murah. Ni di kalangan dia pada masa tu pun kulit ni murah lah. Itu hanya ayatnya. Dia pun kata ai malu ataupun mali, itu orang panggil tafkhim dalam bahasa Arabnya. Dia kaedah perekah tu, kaedah perekah nama tu. Kalau kita ambil alif belakang, kalau malik lik kita kata, dan sebagainya lah. Dia tidak. Bahasa Arab ni dia perekah alif belakang. Dia potong alif belakang, jadi malik tu jadi mali, kaf tu buat. Itu nak suruh lembut, beralu kecek tu, manja. Lagu tu lah cara dia. Dia kata beberapa orang, penduduk beberapa buah rumah daripada kalangan puak-puak kamu ni, mari gaduh-gaduh jumpa dengan aku, kata dia. Aku arahkan dah, suruh berilah apa-apa yang patut beri kepada mereka. Maknanya ni ada lagi ni, ambil lah, membuat bagi, kata dia, di antara mereka itu. Malik ni pun kata, mungkin dia muda lagi, dia pun merendah dirilah. Saya kata kalau suruh orang lain aku, biasa kan kita kan, orang suruh dia suruh orang lain. Lagu tu dah saya nak kata mu ambil, dia kata pergi. Pasal apa puak-puak kamu? Kadang-kadang orang ni kalau anak-anak dia malu, macam-macam orang ni. Ya Sayyidina Umar ni fikir dah anak-anak lah senang bagi, gitu. Dia lagu lain pula fikir. Tiba-tiba dalam keadaan lagu tu Yarfa' bagi. Yarfa' ni hamba dia. Dia ni lah jaga pintunya. Orang kata Sayyidina Umar tak ada jaga dia, tak ada seorang abuk, tak pernah ada. Tak betul. Ada juga ketika-ketika